Adam. Abah sayang Adam macam darah daging Abah sendiri. Abah masih ingat lagi. Hari pertama Adam jejakkan kaki di rumah ni. Masa tu kamu kecil lagi. Kurus. Comel. Dah 20 tahun masa berlalu. Susah senang kita bersama. Dan dulu selama 5 tahun masa Abah sakit, Adam banyak membantu keluarga ini. Abah ingat itu semua. Itu sebab tanah kecil kat belakang rumah tu Abah serahkan pada Adam. Terima kasih Adam. Dan satu lagi Abah nak bagi tahu kamu semua. Suku Eka tanah Abah di kampung tu, Abah dah infakkan dalam wasiat Abah untuk bina rumah anak yatim. Abah nak kamu faham, setiap rezeki yang kita dapat tu ada terkandung di dalamnya amanah. Abah nak tunaikan amanah itu. Sebab itu Abah buat infak. Bukan untuk dipuji oleh sesiapa, tapi untuk bekal Abah di akhirat nanti. Ini bukan soal harta, tapi soal kasih dan amanah.